kepada tahap, mungkin saya menghadapi menopause di tahap yang awal lah. Usia saya tak jadi rahsia, 52 tahun. Dah tua dah 50%. So selepas saya dapat, saya terfikirkan yang saya ni tak ada uzur lagi. Saya terfikir untuk buat check up sekaligus untuk pastikanlah sama ada yang itu saya ni di tahap menopause atau menopause awal. Jadi di situ mereka melakukan, maaf cakap, pap smear untuk kita mengetahuinya kan. So selepas 2 minggu saya dapat berita yang agak sedih lah. Apabila mereka kata mereka dapati ada abnormal cell melalui pap smear saya tu. So mereka refer saya kepada pakar ke rumah sakit, hospital. Apabila saya ke hospital, dan doktor membuat pengesahan seterusnya, dan saya disahkan mengidap bara rahim tahap 1. Di situ saya amat terkejut. Kenapa saya ditimpa masalah ini? Tetapi doktor memberikan saya semangat, yang mana doktor kata anda adalah beruntung sebab anda tahu di tahap awal. Kata saya, kalau saya beruntung, kenapa saya dapat sakit ni? Anda mahu ke kalau anda dapat tahu ketika tu tahap anda sudah tidak dapat dibantu? Maksudnya dah tahap 4 mungkin. So saya pun terima seadanya. Doktor menyuruh saya buang semua rahim saya. Ketika tu anak saya nak mendirikan rumah tangga. So fikiran saya begitu berkecamuk. Lepas tu saya minta doktor delay untuk lambatkan, beri saya fikirkan dululah apa yang dinasihat oleh pakar doktor. Dia kata jangan tunggu, sebab penyakit ni adalah penyakit yang kronik, yang pastinya cepat dia merebak, tidak kira waktu. So saya kata saya tak nak, sebab anak saya nak mendirikan rumah tangga. Saya takut saya tak kuat. Saya pujuk doktor untuk lewatkan. Apabila doktor kasih saya lewatkan, saya delay agak lama, lebih kurang setahun. Anda tahu setahun tu boleh terjadi macam-macam. Tapi saya masih bernasib baik. Tahap tu masih di tahap 1. Selepas anak saya selesai mendirikan rumah tangga, saya ambil keputusan, why not saya ikut cakap doktor untuk buang rahim tu. So saya ambil appointment untuk membuang, nak buat pembedahan. Ketika tu doktor pula bagi saya peluang. Dia kata, kerana anda tahap 1, anda masih boleh buat pemilihan yang mana anda tak perlu buang, anda hanya jalani radioterapi. Saya tidak melalui kemo. Saya lalui radioterapi. So saya singkatkan cerita, yang mana saya jalani radioterapi itu selama 35 hari. Tiap hari saya menghadapinya. Kalau macam mana keadaan radioterapi? Bila dapat radioterapi ni, anda kalau tengok tidak begitu merumitkan. Dia hanya setakat seperti kita buat X-ray. X-ray begitu cepat, dalam 10-15 minit. Yang saya alami itu, saya rasa rumit sikit nak sampai ke hospital tu. Selepas terapi saya merasa terlalu letih sampai macam tak boleh jalan. Itulah, sebelum saya terapi tu, doktor buat pengesahan. Maaf cakap, saya mempunyai 6 orang anak. Ketika saya melahirkan pun saya tak rasa begitu sakit. Itulah yang saya singkat balik. Saya tak mahu menghadapinya lagi lah kalau boleh. So lepas saya jalani 35 hari terapi, saya juga disuruh jalani terapi dari bawah, internal radioterapi selama 4 kali, seminggu sekali. Ketika tu saya rasa lebih teruk, yang mana saya tidak boleh terima sakitnya tu.
Sampai saya rasa saya dah tak dapat meneruskan hidup. Tapi Alhamdulillah doktor, nurse-nurse yang ada di sekeliling memberi saya semangat, terutama sekali orang yang tersayang, suami saya, anak-anak saya. Jadi saya dapat kuatkan semangat saya teruskan terapi ni sampai habis. Selepas tu, macam mana saya kenal produk dari New Image ni? Saya amat berterima kasih kepada rakan saya yang baik hati, iaitu Puan Jelita, yang datang menziarahi saya, bawa satu tin, kasih saya percuma. Kata-kata dari beliau, minumlah ini untuk kesihatan, terlanjur kamu tu sakit. So saya just terima dengan rela hati, saya minum. Apabila saya minum, saya dapat rasa kelainan, yang mana saya menjalani radioterapi itu tidak punya ubat. Sakit kanser yang saya alami ni tidak ada ubat dari doktor. Hanya ketika jalani radioterapi, mereka jab untuk tahan sakit. Tidak ada ubat untuk kita konsum. So saya minum susu ni. Selepas satu tin tu habis saya minum, saya rasa lebih bertenaga, lebih sihat. Saya dapat menguruskan rumah tangga saya, anak-anak saya, suami saya. So saya rasa why not saya teruskan. So saya teruskan. Setelah saya minum 6 tin, saya begitu terkejut apabila saya dapat surat dari pihak hospital mengesahkan tiada kanser. Itu amat menakjubkan. Kemudian doktor suruh saya buat pengesahan lagi untuk dia tengok daripada pintu rahim kita. Alhamdulillah, apa yang saya dapat, berita dari doktor, dia mengesahkan begitu excellent result, begitu clean. Yes. So, untuk pengetahuan anda, saya bawa susu Alpha Lipid Lifeline ni untuk bertanya kepada doktor. Saya tunjukkan kepada doktor, inilah yang saya minum selama saya sakit ni. Doktor kata ini adalah suplemen kesihatan, anda boleh teruskan. Jadi why not, saya tanpa berlengah dan ragu-ragu, saya teruskan minum hingga ke hari ini. Malahan saya minum pagi dan malam. Satu kali minum 250 ml air, saya letak 2 scoop. Jadi apabila saya teruskan minum, saya bertambah begitu yakin untuk diri saya mengenalkan kepada insan lain yang sakit, terutama sekali sakit marah. Jadi saya tak takut untuk bercerita, berkongsi pengalaman, kerananya saya yang merasa saya minum. Saya bukan dengan cerita dari orang lain. So bagi anda yang ada masalah yang sama, anda jangan ragu-ragu dan teruskan. Dan saya mohon, apa yang saya rasa, kesedihan yang saya alami, kenapa tidak kita bantu insan lain yang memerlukan. So saya teruskan dengan penjualan Alpha Lipid Lifeline. Dan sekarang ini saya rasa dah lebih sihat. Saya tak sabar nak mencuba Alpha Lipid SD2. Saya akan teruskan minum dan saya akan jadikan testimoni diri saya sendiri. Dan itu sajalah perkongsian saya dalam bisnes ni. Saya akan teruskan untuk menjadi pendapatan. Alhamdulillah, walaupun saya sakit, walaupun saya ada 6 orang anak yang masih saya perlukan, saya, suami saya, dengan secara tak langsung saya